Hari ini, saya akan menjelaskan panduan cuti tanpa rekod kelompok atau CTRK. Ia penting dan mudah difahami. CTRK diperuntukkan di bawah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2024. CTRK memberikan fleksibiliti kepada penjawat awam bagi menguruskan hal peribadi dan kebajikan tanpa menjejaskan cuti rehat tahunan. Bahasa mudah untuk difahami, CTRK adalah cuti khas yang diperuntukkan kepada penjawat awam. Untuk makluman semua, kelayakan sebanyak 20 hari setahun diberikan mengikut tahun kalendar. Prinsip guna atau luput, di mana baki cuti tidak boleh dibawa ke tahun hadapan dan tertakluk kepada ketua jabatan. Skim baharu ini menawarkan fleksibiliti lebih baik berbanding peraturan lama bagi memudahkan urusan pegawai. Kategori dan liputan cuti. Secara umumnya, CTRK terbahagi kepada 3 kategori utama. Fleksibel, khas dan perayaan. Bagi kategori fleksibel, contoh urusan adalah isteri bersalin, kematian keluarga, menjaga keluarga sakit, umrah dan keagamaan. Bagi kategori khas, contoh urusan adalah aktiviti kebudayaan, sukan dan khidmat masyarakat. Bagi kategori perayaan, contoh urusan adalah Hari Raya Haji kedua. Definisi keluarga. Definisi keluarga adalah pasangan, anak, ibu bapa mentua atau tiri, adik-beradik, datuk atau nenek. Macam mana? Mudah kan nak faham CTRK? Kalau nak lagi jelas, boleh Google je ya. Terima kasih.